Kalau keluar tajuk teknologi atau inovasi dan kamu hanya tulis teknologi memudahkan urusan harian, ini ayat tahap rendah. Pemeriksa SPM dah bosan baca ayat ini setiap tahun. Tema ini sebenarnya sangat luas, bukan sekadar telefon pintar atau internet. Jadi skop utama, revolusi digital dan kecerdasan buatan AI, inovasi tempatan dan penyelidikan saintifik, robotik dan otomasi, teknologi dalam pendidikan. Jadi, kamu boleh tulis semua ini dalam karangan kalau berkaitan dengan sains dan teknologi. Mari kita lihat contoh soalan di sini. Huraikan usaha untuk memajukan sains dan teknologi di Malaysia. Jangan anda tulis, pihak sekolah perlulah mengadakan lebih banyak kelas subjek sains. Ini isi tak cukup matang. Sebaliknya, kita tulis ayat matang sebegini. Institusi pendidikan perlu mengintegrasikan program kecerdasan buatan AI untuk melahirkan pelajar yang mampu berinovasi, menyelesaikan masalah kompleks dan bersaing dalam ekonomi digital global. Di sini, kita ada nota exam aras tinggi. Kita ada tindakan iaitu integrasikan program AI, ada pihak terlibat iaitu institusi pendidikan, ada impak iaitu kemahiran inovasi, problem solving dan daya saing, ada konteks iaitu ekonomi digital global. Ingat, sains dan teknologi bukan sekadar alat, tapi kunci masa depan negara. Kalau anda nak skor A+ dalam BMSPM, sertailah kelas PMD, Pusat Tuition Misi Jaya. Kejayaan anda, misi kami.